Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi. Sekarang nih saya ada dekat sini kan, anak buah saya. Kita nak apa namanya? Kita dekat tepi pantai ini. Kita orang datang tadi pukul berapa tadi? Pukul 1. No. Pukul 10 pagi tadi. Loading sikit otak saya nih. Nih tengok tempat kita nih. Saya punya stand nih rosak dah, patah, baru patah dia. So kalau goyang tuh minta maaf lah ya. Sini, tengok dekat depan nih. Kita tengah ni ya, jap. Ni guys. Sini laut tau. Tengok. Nampak ni lah bergelora. Tu tadi tempat kita makan. Kat sana ada dok. So saya bawa. Aduh. Saya takut nih sebenarnya. Tuh tengok. Boleh nampak tak? Sampai ke hujung sana. Tu anak buah saya boleh pergi ambil pasir. Sinilah tempat kita. Ada orang tengah buat tu. Ini kayu ni, dia bagus tau. Kalau kita nak bakar sampah apa semua, ataupun kita nak panggang, bakar-bakar tu, kayu yang macam ni lah yang bagus. Tahan ni. Sangat-sangat bagus. Sekarang dah pukul 4:15. So bolehlah kita pergi jalan sini sebab dia dah kurang panas. Kalau tadi panas sangat. Nampak tak? Cuma ni dia punya pantai ni dia agak, kita nak kata kotor tu, taklah juga. Cuma yang banyak kat sini ni dia punya timbunan kayu-kayu tau. Lepas tu adalah sedikit-sedikit macam botol-botol tu. Itu pun kita ada ambil-ambil juga, kita buang. Sebab yang ni saya tak pastilah, maybe daripada apa, dari tempat lain. So benda ni dia singgah kat sini. Normally kalau kita tengok pantai tempat-tempat lain kan dia agak ni kan. Kat sini dia macam ni lah. Tapi so far okay. Tengok. Ini dia tengah surut ni. Petang dia surut, malam dia akan naik, ataupun awal pagi dia memang naik ni. Sekarang ni dia dekat sana, jauh sikit. Kat sini ada anti. Rumah dia sebelah tu pun ada anti. Kita adalah pergi sana, pergi tegur-tegur dia orang. Macam ni lah. Dia orang dah duduk sini lama dah. Best so guys, tengok. Kita pijak pasir dulu. Kita panggil ni? Apa kita panggil tu lupa dah saya.
Kadang-kadang kalau kita jarang apa pergi luar ataupun kita bersama dengan alam ni, rasa lain dia tau. Kalau kita selalu pijak tanah, air, pegang pokok, apa rumput semua, dia okey lah. Saya tengah kaki ayam ni, kasut saya, slipper. So kita pergi jalan dekat hujung tu. Kita jalan dulu. Saya bawa pergi jalan. Saya tak pernah pergi sampai ujung sana. Sebenarnya boleh je. Kan kita ikut daripada belakang sini. Pergi sampai dekat jalan besar. Sebab kita nak sampai kat sini ni, kita ikut jalan daripada sana tau, jalan. Tapi kalau kita ikut jalan pantai ni, boleh je sampai depan tu. Kita akan tembus juga kat jalan lorong yang kita nak keluar balik ni. Ini yang saya tadi beritahu. Beza kan kayu dia. Dia macam licin tau kayu ni. Apa benda ni? Macam dia orang korek-korek ni, saya tak pasti apa benda ni. Dia macam benda ada korek-korek. Itu tak tahu, dia orang anak buah saya kot, dia orang kacau kat sini. Dia kan ambil pasir tadi. Macam ni lah guys suasana dia. Tadi ada saya nampak, maybe saya tak record dari tadi benda tu. Dia nampak shining je. Tapi tak apalah. Dah baikkanlah. Apa dia? Janganlah pegang yang tu. Tadi saya beritahu kan, dekat atas sini, nampak tak ni? Dia nampak macam apa? Banyak sampah. Bukan sampah, kayu-kayu belah-belah atas ni. Tapi bila kita ke depan ni, nampak tak? Bersih kan? Dia punya pantai ni bersih. Mungkin dia daripada sana muara kot kan. Dia akan tolak-tolak kat sini, saya tak pastilah. Dia tu tengok. Cantik. Jom kita pergi jalan. Bismillah. Saya tak terikut dah tadi yang benda yang saya kata shining tu. Lepas tu saya tengok, asal saya punya mata ni macam tak pandai bergerak. Rupanya saya tak record sebab tadi saya pergi cari benda untuk korek dia. Ni. Kalau dah sampai kat sini ni, dia macam ni. Nampak? Saya dah dekat tepi-tepi ni. Saya tak tahu tempat ni dia jelus atau tidak. Hopefully tak lah kun. Kita bismillah je. Masya Allah. Cantik Tengok. Corak-corak ni. Sebenarnya ni apa? Hampas daripada pokok kayu-kayu tadi tu. Bila dia punya air laut tu tolak kat sini, dia akan jadi pembentukan macam ni. Nampak tak? Lawa kan? Sumpah lawa ni. Dia ada satu design. Tengok permukaan dia guys. Cantik kan? Masya Allah, subhanallah. Kalau kita tengok laut ni, kita akan rasa ni terlalu kecil tau. Sebab tu saya sangat suka dengan laut. Ataupun pergi ke hutan, tengok sungai, tengok laut.
Rasa diri kita tuh terlalu kecil kalau kita melihat laut yang seluas macam ni. Apalah sangat dengan diri kita nih kan, kalau kita masuk ke dalam laut nih, saya rasa kecil lagi ikut kita daripada pasir. Macam itulah gambaran hidup kita ni, diri kita ni. Tak tahu, saya suka gila. Yang nampak ni. Oh, dia datang menyapa kita. Masya Allah, subhanallah. Tadi saya niat, saya nak pergi ke sana tau. Saya nak pegang air laut tu. Tengok dia datang. Astagfirullah. Masya Allah, subhanallah. Indahnya ciptaan Tuhan nih. Best sangat. Sana ada kapal pelanggan minyak. Dekat sana tuh ada nampak kapal-kapal sana. Kita panggil dia naik. Kalau dia boleh menyapa kita sampai ke sini. Tengok anak buah saya. Dia orang buat apa sana tuh. Saya coba ke depan lagi. Tengok ni. Cantik loh guys. Baby jangan bawa sampai sini baby. Dirty. Cantik lah guys. Daripada ujung sana tuh sampai ke ujung sana. Saya tak tahu apa yang kat sana tu. Tak pasti apa dia. Cantik lah dia punya bubble-bubble ni. Ada pergerakan. Jom kita pergi. Masya Allah. Itulah air laut. Kita boleh sentuh. Ada siput. 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 Oh dia naik, dia naik. Kita ke belakang sikit, ke belakang sikit. Masya Allah. Kita ke belakang sikit. Bismillah. Tengok. Halus. Kita bermain dengan pasir. Pasir ni sangat halus.
So kita boleh gosok badan kita dengan pasir ni sebenarnya. Smooth gila. Nak kata dia tajam tak tajam, tapi sangat smooth. Kalau kita ada apa nama ni, gatal-gatal badan tu, itu bagus. Tengok guys, dulu masa saya kecil saya suka buat macam ni. Tengok ah. Saya ambil ni, saya buat macam ni. Tengok. Dia akan terbentuk macam ni. Macam ni. Baby jangan pergi sana sangat, baby kotor sangat sudah kau be. Kakak jangan pergi sampai sana. Ni orang nampak kau orang ni. Kakak ni seksi. Jangan ambil dia, biarkan dia. Biarkan dia hidup, biarkan dia hidup. Jangan bunuh dia. Dia keruh sini nih, tak boleh mandi. Dia sangat keruh. Kita bermain dengan air ni, I love. Okay, dia sampai. Jangan buat. Kakak ada nampak satu tipe yang warna putih tu? Yang dia masih tutup, kan buka lagi. apa dia? Baby kau dok deti sangat kau be. Jom cuci. Dia orang dua di sana. Anak bos saya. Kakak, kau sengaja kan buat dia macam tu kakak, nanti mami marah tuh. Pakai slipper sekarang. Go, pergi. Kau jangan kacau dia kakak. Kakak dia suka kacau dia. So, okay guys. Itulah pengkongsian saya. Tepi laut ni sangat cantik, indah. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.